Seterusnya, adik Dayang Syafi bin Syahrul Azri. Seterusnya dipersilakan adik Muhammad Ahnaf Zain bin Nur Arman. Seterusnya dipersilakan adik Muhammad Rifhan Ryan bin Syahariman. Sebab tadi ambil gambar. Cikgu Nurul. Akhir acara kita nanti, kita akan ada cabutan bertuah untuk 10 nombor bertuah yang akan kita cabut pada di penghujung majlis nanti. Jadi harapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama-sama dalam majlis ini sehingga ke penghujungnya untuk menerima cabutan bertuah. Tuan suara 1, 2, 3, tuan suara 1, tuan suara.